Stablecoin ni sebenarnya duit digital yang cuba kekal stabil nilainya. Dalam kripto, ia macam jambatan antara turun naik koin biasa dengan penggunaan harian macam bayar, simpan atau pindah duit. Tapi stablecoin bukan satu benda yang sama. Ada beberapa keluarga besar dan cara ia kekal stabil itu yang paling penting untuk kita faham. Jenis pertama, fiat-backed stablecoin. Ini yang paling popular, contohnya USDT, USDC, PYUSD dan yang baru fokus pasaran Amerika, USA Tether atau USAT. Konsepnya mudah. Penerbit kata mereka simpan aset setara tunai atau bond jangka pendek dan token yang beredar disokong oleh rizab itu. Di sini, perkataan yang selalu keluar ialah attestation atau reserve report. Attestation biasanya semakan pihak ketiga pada satu masa tertentu, bukan audit penuh setiap transaksi. Jenis kedua, crypto collateralized stablecoin. Contoh klasik ialah DAI. Ia disokong oleh aset kripto yang dikunci dalam kontrak pintar, biasanya dengan lebihan cagaran. Kelebihan dia, kurang bergantung pada satu syarikat. Risiko dia, bila pasaran jatuh mendadak, sistem perlu automatik jual cagaran untuk kekal stabil. Jenis ketiga, algorithmic atau partially algorithmic. Ini cuba guna insentif, token tambahan atau mekanik pasaran untuk kekaltan peg. Sejarah tunjuk, jenis ini paling berisiko bila keyakinan hilang. Sebab sandaran dia kadang-kadang bukan aset yang benar-benar cair. Jadi untuk yang ini, kita kena baca struktur dia betul-betul, bukan tengok nama saja. Jenis keempat, commodity backed atau asset backed selain fiat. Ada stablecoin yang disandarkan pada emas atau aset dunia sebenar yang ditokenkan. Menarik, tapi risikonya termasuk penjagaan aset, ketelusan simpanan dan undang-undang bidang kuasa. Cara paling selamat untuk tapis stablecoin. 1. Tengok siapa penerbit dan di mana dia dikawal selia. 2. Baca laporan rizab, apa aset sebenar, berapa kerap laporan keluar dan siapa yang semak. 3. Faham risiko freeze atau sekatan alamat untuk stablecoin berpusat. Dan 4. Ingat, stabil bukan bermaksud tanpa risiko. Ia cuma risiko yang berbeza. Bila anda faham 4 keluarga ni, anda bukan saja tahu bezakan USDT dengan USDC, anda juga tahu soalan apa yang patut ditanya sebelum simpan nilai dalam stablecoin.